timbullah inilah start timbul banyak persoalan bila ada satu isu ni. Kawan Nisa tengah duk amal selawat tafjiyah, dan masa dia duk amal tu ada satu kenyataan keluar yang katanya selawat tafjiyah ni syirik. Waktu tu start Nisa mula mengkaji. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad an-Nabi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Assalamualaikum dan hai semua. Jadi Alhamdulillah kita jumpa lagi dalam channel The Journey 4444. Jadi untuk video kali ini Nisa nak kongsikan pengalaman Nisa. Macam mana Nisa yakin untuk mengamalkan pelbagai sirah selawat. So cerita perjalanan sirah selawat ni, Nisa masa mula-mula kenal selawat tu, Nisa tak tahu tau yang selawat ni ada macam-macam jenis selawat. So bila kita sebut pasal selawat je, kita yang tahu selawat tu bunyi dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu je. So itulah selawat yang mula-mula Nisa buat. Nisa buat 1000, dan itulah waktu tu keajaiban pertama berlaku bila Nisa start buat 1000 kali selawat. So waktu tu selawat tu pun Nisa tak tahu nama apa selawat tu. Then lepas dah kita settle, kita dah berjaya buat 1000. So Nisa pun ada jumpa satu video bila tengok mereka buat selawat yang banyak kan, 4444. So kita pun macam tertanya-tanya selawat apa yang mereka baca kan. Sebab kalau selawat yang Nisa baca masa mula-mula tu mungkin ambil masa yang lama sebab dia panjang sikit. So rupanya untuk buat selawat yang banyak, ada selawat yang pendek juga kita boleh amalkan, iaitu selawat Jibril. Dan buat selawat Jibril tu pun Alhamdulillah rasa juga keajaiban dia kan. Okey, kemudian timbullah inilah start timbul banyak persoalan bila ada satu isu ni. Kawan Nisa tengah duk amal selawat tafjiyah, dan masa dia duk amal tu ada satu kenyataan keluar yang katanya selawat tafjiyah ni syirik. Waktu tu start Nisa mula mengkaji macam-macam sirah selawat lain lah. Sebab lepas selawat Jibril, Nisa buat selawat Munjiyat. So selawat Munjiyat ni pun Nisa dapat daripada Habib Novel Al-Idrus. Bila keluar kenyataan macam tu, Nisa pun mula kajilah kan tentang sirah-sirah selawat yang lain. Adakah salah untuk kita mengamalkan selawat macam selawat tafjiyah, selawat yang lain-lain punya selawat lah kan. Dan ada lagi isu Nisa tengok ada kenyataan cakap kalau nak selawatlah yang Nabi ajar. So bermaksud selawat yang Ibrahimiyah tu je lah. So waktu tu timbul satu persoalan, adakah salah untuk kita mengamalkan selawat selain selawat Ibrahimiyah? Sebab memang bila lepas daripada Nisa buat selawat Jibril tu kan, memang kita jumpa macam-macam jenis selawat kan. So Nisa dapat satu ilmu daripada ceramah Habib Novel Al-Idrus tentang mula-mula lah. Ini basic yang kita kena tahu tentang selawat. Sebab kalau kita tahu pasal benda ni, insyaAllah kalau kita nak buat macam-macam, kita nak amal macam-macam sirah selawat lepas ni, takkan jadi ragu-ragu lagi. So apa yang Nisa dapat first daripada ceramah Habib Novel Al-Idrus, masa cerita mula-mula perintah selawat ni diturunkan kepada para sahabat, yang mana firman Allah dalam surah Al-Ahzab ayat 56 kan. So Allah perintah kepada para sahabat ni untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Waktu tu para sahabat ni dah tahu macam mana nak bagi salam, tapi untuk berselawat kepada Nabi Muhammad ni dia pun tak tahu. So sahabat ni pun bila jumpa Nabi Muhammad SAW untuk tanya macam mana nak selawat kepada Nabi. Ini satu jawapan point yang kita boleh jumpa. Habib cakap yang ditanya oleh sahabat tu adalah cara selawat, bukan bentuk selawat. Itu yang kita keliru. Sebab tu
Bila Nisa tahu pasal benda ni, adalah benda yang Nisa faham. So Nabi ajak pun kepada para sahabat ni adalah cara berselawat, bukan bentuk selawat, bukan jenis selawat. Okay? So Nabi pun ajak cara selawat, bunyi dia, Ya Allah, tolong kamu yang berselawat kepada Nabi. So Nabi tak ajak kita jenis selawat. Sebab, yang ni apa yang Nisa dapat jawapan daripada Habib Novel Al-Idrus. Sebab Nabi faham yang kita, umat ni, takkan mampu berselawat macam mana Allah nak. So sebab tu selawat dikatakan doa. Sebab Nabi ajak kita untuk kembalikan. Minta Allah saja yang berselawat. Hanya Allah saja yang tahu macam mana nak selawat kepada Nabi. Sebab tu selawat dikatakan doa. Okay? Kalau hampa tak faham, tak apa. Nisa bagi link video, nanti hampa belajar kat situ. Okay? Sebab Nisa nak hadam benda ni pun makan masa juga. Bukannya sehari dua untuk faham. So insyaAllah lah kalau kita mencari, insyaAllah Allah bagi lah. Kan? So, okay, kita faham yang pasal tu. Then, point yang kedua, okay lah. Yang ini apa yang Nisa fikirkan lah. Kalau lah yang Nabi ajak tu adalah jenis selawat, pasti takkan ada apa-apa jenis selawat yang lain melainkan selawat Ibrahimiyah saja. Sahabat paling tahu, paling faham apa yang Nabi cakap. Mesti sahabat pun akan amalkan selawat Ibrahimiyah tu saja. Takkan ada selawat-selawat yang lain. Itu yang saya faham. Sebabkan yang Nabi ajak tu bukannya jenis. Cuma Nabi ajak tu cara. Sebab itulah selawat tu ada pelbagai jenis selawat. So kalau kita tengok dalam maksud selawat-selawat yang lain pun, kebanyakannya adalah doa. Kalau kita baca maksud, kebanyakannya adalah doa. Sampaikan Imam Al-Jazuli kumpul macam-macam sirah selawat dijadikan satu kitab yang nama dia Kitab Dalail Khairat. So dalam Dalail Khairat tu ada macam-macam jenis sirah selawat. Nisa pun dah tak tahulah nama sirah selawat dalam tu apa. Tapi ada macam-macam jenis. So bila kita faham yang Nabi ajak tu bukanlah jenis, tak jadi isu pun kalau kita nak amalkan selawat selain selawat Ibrahimiyah. Tak jadi masalah. Memang dalam pelbagai jenis sirah selawat, selawat Ibrahimiyah lah yang paling afdal. Itu sebab ulama dah sepakat kan, itulah selawat yang terbaik untuk kita amalkan. Yang Nisa dapat jawapan kenapa dia jadi selawat yang terbaik. Dia macam kalau nak kata Nabi ajak ni, Nisa pernah dengar macam-macam. Ada kok selawat yang Nabi ajak kepada sahabat. So selawat Ibrahimiyah ni yang paling kuat lah jawapan yang Nisa dapat adalah sebab dia wahyu. Sebab tu dia yang paling afdal. Okay. Itulah yang Nisa pernah dengar lah kan. Kenapa dipanggil selawat Ibrahimiyah? Sebab dalam selawat Ibrahimiyah tu ada nama Nabi Ibrahim. Sebab itulah nama dia selawat Ibrahimiyah. So benda ni pun Nisa tak pernah tahu dulu. Yang selawat yang kita baca dalam tahiyat akhir tu nama dia selawat Ibrahimiyah. Dan so benda ni memang makan tahun lah untuk nak faham. Sebab tu Nisa dah tak ragu-ragu sebenarnya nak amalkan apa-apa sirah selawat pun. So bagi Nisa kalau kita tak faham tentang sirah-sirah selawat ni, memanglah betul untuk yang lebih afdal tu selawat Ibrahimiyah. Tapi tak jadi kesalahan pun untuk siapa-siapa yang nak amalkan selawat selain selawat Ibrahimiyah. Jadi selawat Ibrahimiyah pun kita tetap buat kan dalam selawat, dalam solat kan kita baca kan. So dekat luar pun kalau kita nak amalkan 10 pagi, 10 petang, boleh je. Kita tetap buat. Tapi tak jadi kesalahan pun kalau kita nak amalkan selawat selain selawat Ibrahimiyah tu. Memanglah itu yang paling afdal. Tapi tak salah. Okay, tak salah. Jadi macam kalau kita rasa kita nak selawat itu, okay, tak apalah. Selawat je lah. Selawat Ibrahimiyah saja. Tak payah buat selawat yang lain. Okay, tak ada masalah. So kalau orang lain nak buat, kita hormatilah. Okay, kita raikan orang lain yang nak buat selawat, apa-apa jenis selawat lah pun. Kita janganlah asyik macam
Kalau orang lain nak buat selawat yang selain selawat Ibrahimiyah tu, kita kata dia salah lah. Kan? Kita macam seolah-olah nak melarang dia untuk tak buat selawat selain selawat Ibrahimiyah. Sebenarnya tak jadi masalah, terpulang. Nak selawat jenis apa pun terpulang. Okay? Sebab semua selawat tu bagus. Semua selawat tu bagus. So Nisa, yang buat Nisa yakin lagi untuk nak selawat selain selawat Ibrahimiyah ni, nak pelbagaikan jenis selawat ni, Nisa akan tengok guru-guru. Guru mana yang mengamalkan selawat tu. Contoh macam selawat Jibril kan. Nisa yakin untuk amalkan selawat Jibril sebab ada Habib Lufti. Ada Lufti kan. Ada Habib Lufti yang mengamalkan selawat tu. Dan banyaklah ustaz yang mengijazahkan selawat selawat Jibril ni. Sebab tu ni saya yakin untuk amalkan selawat Jibril. Dan selawat Munjiat. Munjiat bisa dapat daripada Habib Novel Al-Idrus. Dan selawat Tarfijiyah bisa dapat dari Syekh Nazrul Nasir kalau tak silap. Tarfijiyah dengan Tok Guru tu, Syekh Muhammad Zainal Asri. So bila Nisa dengar ada tok-tok guru-guru Habib yang amalkan sirah selawat tu, so Nisa yakin untuk nak amalkan jugalah. Sebab yelah kita tahu yang guru-guru ni kalau berbanding kita, mereka lebih tinggi ilmu dia kan. So bila ada guru yang mengamalkan sirah selawat tu, kita just follow je kan. Kalau dapat ijazah, alhamdulillah lah, bonus kan. Kalau tak dapat pun kita nak follow, tak ada masalah pun. Macam tu. Dan banyak lagi sirah-sirah selawat yang lain, macam bisa dapat banyak daripada Ustaz Nizam Al-Bajari. Selawat Fathul Qorib kot, tak silap, Fathul Qorib. Lepas tu selawat Masyishiyah. Banyak sebenarnya. Banyak selawat Imdad, selawat Adrikeni, selawat selain tu lah, yang banyak-banyak sirah selawat yang lain yang Nisa hafal, banyak Nisa dapat daripada Ustaz Nizam Al-Banjari melalui qasidah. Sebab Nisa pernah pergi Dewan Selawat dulu. Lepas tu bila pergi Dewan Selawat tu, adalah satu qasidah ni, ada selawat tu memang sedap tau. Dengar tu sedap. So macam kita bercari, waktu tu Nisa dapat selawat Imdad kot. Selawat Imdad. Itulah antara macam mana Nisa yakin untuk mengamalkan selawat. So Nisa tengok bila ada guru yang mengamalkan, so kita pun yakinlah untuk ikut dan mengamalkan. Dan banyak lagi sebenarnya sirah-sirah selawat yang lain yang Nisa pun tak tahu nama dia apa, tapi Nisa amal tu sebabkan maksud dia baik dan dia merupakan doa juga. So untuk fadilat ni kan, kadang-kadang Nisa dengar orang cakap, okay, kalau nak rezeki melimpah ruah, baca selawat ni. Kalau nak settle hutang, baca selawat ni. Bagi Nisa, wallahualam. Sebab pengalaman Nisa dengan pelbagai sirah selawat ni, Nisa boleh katakan semua selawat tu boleh menjadi asbab rezeki kita melimpah ruah, hajat kita termakbul, masalah kita settle. Apa pun sirah selawat lah kan, janji kita istiqamah, terus istiqamah. Cuma Nisa pernah lah untuk nak settlekan hutang tu, Nisa pernah baca selawat Munjiat. Macam kalau selawat Jibril tu untuk masalah, kalau tengah down, tak pun kita itu lah. Selawat Jibril untuk tenang. Selawat Jibril ni, dia bukan untuk tenang. Macam bila lepas buat selawat Jibril ni, dia jadi tenang. Kemudian masalah tu settle. Selawat Munjiat, Nisa pernah rasa untuk settlekan. Alhamdulillah settlekan hutang tu, alhamdulillah settle. Dan selawat Tafrijiyah untuk sembuh penyakit. Sebab Nisa dapat pasal nak buat ayat selawat kan. So alhamdulillah banyak kali jugalah Nisa buat tu. So alhamdulillah dengan izin Allah sembuh. Selawat Tafrijiyah. Dan selawat yang lain tu just selawat je lah kan. Kadang-kadang Nisa buka YouTube dengar 13 sirah selawat tu, just seronok dengan qasidah selawat tu kan. So kita follow je.
So sekarang ni Nisa rasa selawat yang menenangkan sangat hati tu kan, bila start baca adalah selawat Ibrahimiyah. So tak tahu kadang-kadang mulut tu macam auto terkeluar kan, bila saya saja terkeluar baca selawat Ibrahimiyah. Dulu Nisa macam susah juga nak baca selawat Ibrahimiyah ni, tapi Alhamdulillah bila lama-lama ni dia jadi melekat dah selawat Ibrahimiyah ni kan, dengan izin Allah lah kan. Jadi bagi Nisa tak ada apa yang nak meragukan tentang apa-apa jenis sirah selawat. So bacalah apa pun sirah selawat yang kita nak baca kan. Jadi kita terus istiqamah. So nak baca selawat Ibrahimiyah saja ke kan, nak baca yang selawat yang lain-lain juga ke, tak kisah, teruskan berselawat. Okay, so tak ada isu pun. Bagi Nisa kita meraihkan semua orang yang nak berselawat, apa pun sirah selawat mereka, berapa perhitungan yang mereka nak buat, kita raihkan. Alhamdulillah sebab mereka dah nak mula selawat kan, itu satu langkah yang baik untuk perubahan yang baik dalam kehidupan mereka. Jadi mudah-mudahan video ni bermanfaat untuk semua. So ada yang minta Nisa untuk kongsikan senarai selawat kan, insyaAllah lepas ni next video Nisa akan kongsikan selawat, nama-nama sirah selawat yang lain ni. Tengoklah berapa banyak kan, boleh hafal. So jumpa lagi the next journey. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Terima kasih.